Berani je kau. Sunat tu apa? Ha? Sunat tu dia potong aku. Sunat tu apa? Ha? Sunat tu dia potong aku punya. Oh, 2, 3. Mana aku tahu? Aku pergi rumah sepupu aku. Tahu-tahu aja dah kena sunat sekali. Itu pun terpaksa. Kau ingat aku nak sangat? Main. Ha? Betulkah kamu cerita? Aku saja je nak kenakan dia orang. Jalan baik-baik. Takutlah tu. Sakit. Ya, korang tahu tak? Ya. Ada makan-makan itu. Ada ayam goreng. Boleh. Wah. Seronok. Ya. Lepas tu, kita pusing satu kampung. Sungai berendam sampai. Nak sunat ni. Betul-betul. Takut tak? Kita orang tak takut pun. Tak takut. Wah, ramainya mak potong. Imail, kau nak sunat lagi ke? Heish, tak adalah. Aku datang tengok je. Oh, ingatkan nak sunat lagi sekali. Ehsan? Aduh. Fizi? Sini. Okey, semua dah ada? Siapa yang nak sunat dulu? Dia.